Yang ni lampu kepala yang jenis rechargeable dan cahaya dia ni boleh adjust. Saya ada sebiji lagi, yang ni saya baru beli. Yang ni version baru. Beza dia dekat bahagian display dia ni. Yang lama ni tak ada display tau. Jadi tak tahu bila bateri akan habis. Yang ni kelemahan yang lama. Bila tengah pakai, tiba-tiba lampu mati sebab bateri dia dah habis. Saya beli yang baru sebab saya nak pakai yang ada display macam ni. Mudah untuk pantau bila bateri habis. Tak adalah nanti bila tengah pakai lampu padam sebab bateri habis. Bila nak bawa keluar untuk kerja, saya boleh cek dulu berapa persen bateri yang tinggal. Yang jenis ni pun sama, lens dia ni boleh adjust macam ni. Jenis teleskopik macam ni. Jadi cahaya dia ni korang boleh adjust jadi kecil dan jadi besar. Kalau korang tarik macam ni, lens dia ni akan jauh dari sumber cahaya yang dekat dalam tu. Jadi cahaya dia tu lebih kecil. Sesuai untuk korang suluh benda jauh sebab jarak dia ni memang jauh. Kalau korang nak suluh dekat, rapatkan dia punya lens ni dekat sumber cahaya dekat dalam tu. Cahaya dia tu lebih besar, lebih luas dan lebih terang. Ngam untuk korang suluh benda-benda yang dekat. Jadi lampu kepala yang jenis rechargeable ni, korang boleh cek dekat link video.